Kalau takut dengan risiko, usaha bicara soal perjuangan. Steadylah PMS kita. Apabila Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan seperti tangkap humban mereka, itu bukan bahasa kepimpinan berjiwa rakyat. Itu bahasa orang panik dan takut hilang kuasa. Mencerminkan kegagalan mengurus tekanan dan kritikan secara matang. Dulu ketika menjadi pembangkang, prinsip yang sama inilah diperjuangkan. Hak bersuara, hak berhimpun dan keberanian rakyat menyatakan pandangan. Prinsip tidak sepatutnya berubah hanya kerana kedudukan telah berubah. Hari ini apabila rakyat menggunakan hak yang sah, mereka pula dilabel sebagai ancaman. Ini bukan pendekatan penyelesaian, ini pendekatan emosi. Negara tidak ditabir dengan ugutan tetapi dengan penjelasan dan kebijaksanaan. Jangan berselindung di sebalik alasan keselamatan atau sentimen agama. Rakyat Malaysia masih bersatu. Yang mencetuskan ketegangan ialah kegagalan pemimpin membezakan antara kritikan rakyat dan ancaman sebenar. Isu ini juga bukan soal politik tetapi soal pematuhan undang-undang. Jika melibatkan pembinaan haram di atas tanah milik orang lain, jelaskan perkara itu dengan fakta dan undang-undang kepada rakyat. Semua yang pembina mesti mengikut aturan. Itu tanggungjawab kerajaan, menerangkan bukan mengugut. Segala masalah perlu diselesaikan dengan rasional bukan emosi. Kepimpinan diuji ketika berdepan tekanan bukan ketika disokong. Kuasa bukan lesen untuk menghina rakyat. Jawatan bukan alasan untuk melupakan prinsip sendiri. Jika gagal memahami suara rakyat dan kegagal memimpin dengan kebijaksanaan, maka wajar untuk menilai semula kedudukan sendiri, letak jawatan.